adalah ya. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, antara hak kita sesama manusia yang akan dihitung mula-mula sekali adalah pertumpahan darah. Kalau dia tak pernah tumpah darah orang, tak pernah rimbuk orang, tak pernah katuk orang pada darah apa semua, lega. Tapi kalau kita kaki budi buat orang ni kita tengok, tu nak kena jawab dengan Tuhan. Benda yang akan ditanya daripada semua amalan-amalan yang dipertanggungjawabkan kepada orang Islam. Bukan bab puasa dulu, bukan bab haji dulu, bukan bab selawat rajin ke, bukan dalam bab baca Quran rajin ke, sedekah rajin ke, tak. Tu semua nombor berapa. Tapi sembahyang akan ditanya dulu. Bayang yang nak ditanya ni adalah ketika mana sembahyang tu menjadi tanggungjawab kita semasa kita balik sehinggalah kepada akhir kematian kita. Akhir kematian kita. Daripada kita balik umur berapa, 12 ke, 13 ke, 14 ke, 16 ke, 17 ke, sampai pada tempoh kita mati. Lama mana? Tak tahu. Kalau setahun ada 365 hari, setiap hari dia ditanya tentang sembahyang kita. Itu yang akan ditanya. Lama kot lah. Lama lah kata dia. Kalau Tuhan kurniakan daripada umur kita, pada mula kita balik sampailah pada kita mati, itu umur kita jumlah 50 tahun keseluruhan untuk kita terima tanggungjawab. 50 tahun lah akan ditanya tentang sembahyang. Jumaat ke, Tuhan tak tanya lagi hak yang terawih apa ni. Allah Ta'ala tak tanya lagi qabla ba'diyah ke, witir ke, tahajud ke, duha ke. Allah Ta'ala tak tanya. Tapi dia nak tanya sembahyang 5 waktu. Jam mana? Jenuh juga. Kita main kadang-kadang ada babah juga, main kelang kabut. Main dengan apa nama, kadang tidur tak bangkit tu tak apalah. Tak sedar kata dia, ataupun sakit ni sampai koma berapa hari, tu tak ditanya lah kata dia. Sakit demam pening kepala macam mana pun mayang tak kena mayang. Sakit mayang cara sakit, sihat mayang cara sihat, musafir mayang cara musafir, mukim mayang cara mukim, perang cara perang, mayang dalam keadaan mayang cara aman. Kok mana apa mayang ni tak boleh lepas. Itu yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala yang mula-mula sekali daripada amalan yang wujud yang pernah kita buat. Jam mana. Kok mana pun dia kadang-kadang mesti ada sangkut juga. Kita teralik sampai habis waktu ke, kita buat lambat ke, jenuh. Dan Nabi kata fa'in salahat, kalau elok sembahyang dia tu, kalau elok sempurna sembahyang dia, yang dia sembahyang tu elok lah cerita dia. Elok ni bukan hanya setakat mai tepat pada waktu dia saja, tetapi yang dikatakan elok ini, yang kata wa in salahat ni, maksud salahat ni adalah elok sembahyang dia tu, elok berserta dengan ilmu yang dia belajar. Sembahyang ni bukan boleh ikut-ikutan. Rukun dia kita kena mengaji tu ada berapa, syarat dia ada berapa kepada rukun tu sendiri. Salahat ni juga adalah dibuat dalam waktu yang sempurna. Mayang tu dalam keadaan kita kata apa, dengan adab-adab dia, dengan khusyuk dia, dengan bacaan Fatihah dia yang betul, dengan rukuk dia yang sempurna, dengan i'tidal dia yang sempurna. Bukan kata nak laju ni laju ikan masa apa semua sampai tak ada rupa semayang langsung. Adalah nampak rukuk tu, tapi rukuk tu pun tak ada tumakninah. Sujud tu nampak lah juga ada rupa sujud, tapi sujud tu sendiri tak ada rupa tumakninah. Duduk di antara pada dua sujud tu sendiri pun tak baca apa. Tak baca apa pun tengah orang. Kalau kata benda tak wajib, dia kira pakai tak baca. Tu kata tak sempurna elok. Kita semayang ni jadi kosong. Kalau rukuk tak baca apa, sujud tak baca apa, duduk di antara dua sujud tak baca apa, tahiyat pun ada orang tak baca. Dan nak baca bagi sempurna ni, sebagai contoh Fatihah, bacaan Fatihah kita sendiri itu pun ada orang dia baca ambil duk kemak mulut. Mana sah mayang macam tu kalau tak dengar dengan telinga kita sendiri. Kalau kita ada masalah pendengaran tu tak apa dah kata dia.
Tapi kita duduk baca. Ada tengah orang dia baca. Dia kata dia baca dalam hati. Tak sah. Semayang, no? Baca dalam hati. Fatihah baca tak dengar. Bisik-bisik sampai kita pun tak dengar apa putiak dah. Kita kata kita baca lah. Kita seorang ada yang kita rasa kita baca. Tapi telinga kita sendiri tak dengar. Semayang macam tu tidak sah. No, semayang dalam keadaan pakai seluar pun seluar pendek kan, duduk di rumah kan. Kita tak pakai lah lagu tu. Tapi kadang-kadang anak kita yang duduk pakai dalam rumah ni, dia pakai ni sabar ringkas sangat. No, mayang pakai singlet dengan pakai seluar pendek ya. Bila pakai seluar pendek tu kalau seluar tinggal suku tu bawah sikit pada lutut. Tapi bila dia sintin sikit, tarik naik atas, lutut pun dah. Anak-anak kita kadang duduk mayang dalam rumah apa macam tu kan. Bak pakaian dalam semayang macam tu Allah Ta'ala nak terima macam tu. Allah Ta'ala tak terima. Dan semayang kita dalam keadaan tak khusyuk. Bila kita tak takbir, kepala kita duduk melilau fikir orang lain. Jadi Nabi sebut apa? Fa'in salahat, sekiranya semayangnya sempurna, qad aflaha wa anjaha, maka nescaya berbahagia dan beruntunglah dia. Semayang ni elok. Allah Ta'ala cek clear semua. Daripada mula balik sampai tu sampai mati. Clear. Daripada subuh, lohor, maghrib, lohor, asar, maghrib, isyak, semua clear. Boleh ya kita nak pergi bertahap tu. Payah juga. Pasal ada waktu-waktu yang kita terbabas. Ada waktu-waktu yang kita mayang ni dalam keadaan pada berserabut, kita pun tak ada nak mikir. Nak fokus betul. Kadang nak mesyuarat, nak kerja, kadang dia main kerja bertibun. Pada kita ni mayang tu mayang saja. Contoh dia mayang tak ada roh. Mayang tanpa roh ni hanya kata mayang pergerakan, tidak ada penghayatan. Kok mana pun mesti ada kurang jugalah amalan kita. Kok mana pun tambah-tambah kalau kata nak khusyuk ni lagi susah lah. Lagi susah. Kadang mai pula dengan faktor makanan. Kita pun makan macam-macam tuan. Makan benda-benda yang syubhah. Makan benda-benda yang kita sendiri tak cek, tak periksa. Hak tu juga dia akan mengganggu kita punya fokus kita dalam ibadah. Yang mana Nabi SAW sebut siapa yang minum arak, maka tidak akan diterima solat dia selama 40 hari. Tuhan tak terima semayang dia selama 40 hari. Semayang dia. Siapa yang berjumpa dengan Tok Bomoh, dia hangguk, dia percaya apa saja yang Tok Bomoh kata, tidak diterima semayang dia selama 40 hari. Hangguk je. Tok Bomoh kata apa nama tu, belakang ada tuyul 2-3 ekor duduk belakang pokok pisang rumah kita. Masa macam tu je lah. Kita hangguk lah. Tak diterima semayang kita. Banyak faktor yang menyebabkan semayang kita tidak diterima. Maksiat kita, cara pemakanan kita, hidup kita yang bergelumang dengan benda-benda yang syirik Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu juga menyebabkan sia-sia. Tuhan tak terima. Tuhan tengah tu pergi masjid haram, mayang di buat umrah di masjid haram, boleh lagi duk pergi cari benda-benda yang tak elok, benda-benda syirik duduk di Mekah haram. Dalam keadaan tu pergi sana sepatutnya dia boleh dapat dah pahala 1000 kali semayang, pahala di sana. Tapi tak dapat juga. Pergi sana masih lagi ada benda-benda syirik yang dibuat. Jadi di sinilah hendaknya yang ni adalah satu amaran daripada Nabi SAW yang kita tak boleh nak buat mudah. Wa in fasadat, Nabi kata, kalau dia ni rosak semayang dia, jika sebaliknya, jika semayang rosak, tidak menunaikan semayangnya dengan baik dan khusyuk, mayang pun tak qada habis, yang lewat waktu pun tak qada, tak cuba untuk nak qada ataupun buat lebih kurang, tak ada penghayatan dalam semayang, rukuk, sujud, baca apa pun tak tahu, rosak. Contoh ada semayang yang rosak amalan yang rosak lah. Macam orang kena kita padi hak rosak, beras orang duk tapis pun beras hak rosak, tak boleh dimakan. Nak kena asin pi semua hak duk ada, mungkin separuh boleh pakai, separuh tak boleh pakai. Tu kalau kita ada separuh boleh pakai, separuh tak boleh pakai. Tapi ada yang
semua keseluruhan sembahyang dia tak boleh pakai apa ni dah. Ada. Kerana apa? Dia dalam keadaan rosak iman dia, dalam keadaan makan benda haram. Sepanjang hidup dia makan benda haram, walaupun dia rajin sembahyang. Pergi haji umrah pun kerap, dia tak tahu. Tapi duk makan benda haram, Allah Ta'ala nak terima macam mana amalan tu? Banyak juga. Sebab tu kalau kita mengaji dalam fiqh, dia akan menekankan kepada kita tentang syarat sah sembahyang ni daripada sudut rukun yang zahir, yang luaran. Tapi kalau kita mengaji dalam tasawuf, dia akan tekankan dalam bab batin pula. Batin ni banyaklah. Batin ni adalah dalam keimanan kita kepada Tuhan. Kalau kita sembahyang tapi akidah kita sendiri pun tak sahih, kita banyak dipalitkan dengan amalan-amalan yang mensyirikkan Allah Ta'ala, kita banyak makan makanan yang haram sebagai contoh, ataupun yang syubhah, kita sembahyang dalam keadaan tak khusyuk, dalam keadaan kepala ni duk menarawang mata. Ni dalam kitab tasawuf dia sebut dia antara amalan-amalan yang merosakkan amalan, yang merosakkan sembahyang kita, dan juga amalan-amalan yang lain. Amalan contoh dia sembahyang dibuat kerana malu Allah dengan orang, sembahyang dibuat kerana nak tunjuk kepada orang, sembahyang dibuat kerana apa? Nak tunjuk ke orang kata dia rajin sembahyang. Banyak juga. Hal ni dibincangkan dalam kitab tasawuf. Dalam fiqh dia tak bincang hal ni. Dia bincang apa? Dia bincang pada sudut rukun ada berapa belah. Nak kena jaga syarat-syarat sah dia tu macam mana, apa yang membatalkan dia, apa nama ada khilaf ulama. Ada bincang kat tu aja. Daripada sudut batin dia tak bincang. Jadi banyak benda lah kita nak kena tahu tentang larang di dalam sembahyang. Sembahyang melewat-lewatkan sembahyang, dengar orang bang duk buat alik, duk tengok TV, duk tengok WhatsApp, duk main handphone lagi sampai nak habis waktu dah pun tak masa lagi nak sembahyang. Tidak meletakkan keutamaan ibadat tu nombor satu. Maka apabila rosak dia punya sembahyang, Nabi kata faqad qaba wa qasira, maka dia ni akan jadi kecewa dan rugi nanti. Dia ni akan tepuk dia tuan-tuan. Dia kata Allah, aku dulu mayang buat lebih kurang. Bila dia timbang amalan dia tanya satu persatu, dia akan tepuk dia. Rugilah aku dulu mayang main dah. Dulu rugi mayang ni baca pun tak betul. Tak merasa nak belajar pula, berjumpa pula ustaz nak bagi perbetul bacaan dengan semayang. Tak merasa pula nak mengaji kitab bab semayang, tak merasa nak menadah kitab ni musalli yang ustaz duk mengajar dulu ni, tak merasa. Bab adab imam makmum dulu ni orang duk buka kitab, duk dengar lah jadual tu ada, tapi tak pi. Dia akan jadi misal. Pasal kita tak menambahkan kualiti semayang kita. Ada orang dia umur tua dah, tapi pengetahuan fardu ain dia tu macam hak kelas kafar budak-budak. Tak rasa nak pergi tambah lagi, nak bagi elok kualiti semayang dia ni. Apa yang mengaji secara teratur lah, kita kata ada kitab, ada jadual pengajian untuk nak perbaiki semayang. Rugi lah contoh dia kat situ. Kita akan merasa rugi. Bahkan orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang memang ahli ibadat pun dia sendiri pun akan merasa rugi. Aku kalau betul-betul fokus lah sebab semayang ni cerita dia, tak ada lah Allah Ta'ala nak tanya macam-macam. Walaupun mereka tu memang jadi banyak ilmu lah pada ketika tu. Tapi ikut mana pun ada kesilapan. Dan apabila dia rugi, dia akan rasa rugi. Apabila rosak semayang dia akan rasa rugi, dia akan kecewa. Tak tahulah ke mana nasib dia selepas daripada tu. Dan kemudian Nabi kata apa? Fa in intaqasa min faridatihi syai'un, apabila didapati kurang, jika seorang itu didapati ada kekurangan daripada suatu amalan wajibnya. Kalau dia ada kurang lah semayang kita ni tuan-tuan, saya ingatlah apa nama guru saya dulu ni, dia buat apa nama tu, contoh semayang yang kurang ni, dia kata ibarat macam buah ni, tikus duk gerik sana, ulat duk makan sini,
Dia jadi berlubang habis. Saya ingat ni, saya duduk ngaji dulu. Dia kata macam ibarat kata buah kan, ataupun macam kuih kan, pakat duk gerik seorang sikit, nampak berlubang, nampak apa ni, nampak kurang banyak lah. Mai kita bagi pun, kita pun tak elok nak makan contoh ni. Kalau orang suar buah ramai, kuih gerik, ulat pun duk ada, lubang ulat pun duk ada, nyengat pun dah duk hurung, ada jadi macam tu. Dia jadi kurang, dia jadi lompat. Maka sembahyang kita apabila dia kurang banyak lah, kurang sempurna di sisi Allah Subhanahu Taala, dia mai dalam keadaan macam berlubang lah betul amalan tu. Maka Allah Taala akan kata, qala Rabbu Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para malaikat, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in, periksalah hamba semua, adakah hamba aku ini dia membuat amalan sunat. Ni sembahyang dia ni, sembahyang dia ni kurang banyak hak wajib. Orang kata sembahyang ni tak, hak wajib saja daripada subuh sampai isyak ni kurang. 5 waktu ni 5 waktu kurang. Sepanjang hidup dia 50 tahun, 50 tahun ni kurang saja sembahyang ni. Tak apa nak elok, tak apa nak kemas. Macam ibarat kita kata macam dengan keju, kita duk tengok cerita dalam kartun keju lubang-lubang tikus duk gerik ni. Tak ada rupa keju tu. Tak ada rupa kek, habis rosak. Maka Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, hampa semua tengok, adakah daripada hamba aku ni dia ada buat amalan-amalan sunat. Tatawwu' tu maksud dia amalan sunat, amalan yang dia buat secara sukarela. Maka tengok sah, ada tak? Malaikat akan tengok lah, akan dibuka balik lah catatan, rakib dan juga atid apa yang kita buat. Kalau kita rajin buat sunat qabliyah, semayang sebelum daripada semayang semayang fardu ni, semayang sunat, dan juga semayang ba'diyah, semayang selepas daripada tu, sunat rawatib ni, kita rajin buat sunat. Contoh dia tak ada sunat satu pun, tapi ada dah duha pun kita duk buat. Mayang sunat syuruk pun kita duk buat. Mayang sunat hajat pun kita duk buat. Mayang sunat tahajud pun kita duk buat. Mayang sunat witir pun kita duk buat. Mayang sunat taubat pun kita duk buat, sebagai contoh. Maka bila dia tengok, ni kalau jenis rajin buat, beruntung lah. Tapi kalau jenis tak rajin, dia pakai semayang 5 waktu tu, dia duk rasa confident macam cukup aku ni. Bergerak mujuk banyak dah ni, dia kata. Mujuk dah dia kata, boleh main semayang 5 waktu ni pun. Dia rasa tak perlu, tak ada keperluan untuk dia nak buat pun semayang sunat ataupun amalan-amalan sunat. Maka Allah Ta'ala kata apa, Nabi kata sini, fayukammalu minha man taqasa min faridah, maka akan diambil amalan yang sunat, pahala yang sunat ni akan ditampung kepada pahala semayang wajib kita yang rosak. Kita ni bukan nak tahu dah mula-mula kita main semayang, kita semayang tu pun ada setengah orang dia semayang pasal malu Allah, tang tu saja pun Allah tak mau terima dah. Niat kita main semayang kerana malu Allah. Kita ambil semayang pun dalam keadaan tak sempurna. Nabi kata berapa ramai orang yang tak sah semayang kerana apa? Dia basuh kaki, tumit tu tak kena ayat semayang bagi elok. Celah-celah jari itu pun tak kena elok. Bukan kata tu saja, bahkan kalau kita mengaji dalam bab semayang, contohnya ulama memperincikan tentang mandi hadas besar itu sendiri. Memperincikan mandi hadas besar di antara asbab semayang itu juga diterima. Kita mandi buat lebih kurang saja bab mandi hadas besar. Angkat hadas besar. Jadi mandi lebih kurang, tak sempurna kita punya hadas besar kita. Kita ambil semayang, kita semayang kita tak sah, sebab masih lagi berhadas besar. Mandi dalam keadaan kita mandi nak cepat, cerita dia mandi mengangkat hadas besar ni, mandi junub ni, kemudian ambil semayang tak diterima ni. Dan juga antara faktor lain yang menyebabkan semayang ini tidak diterima, kan Nabi bisa sebut dalam satu hadis,
sahabat meriwayatkan bahawa Nabi SAW lalu di satu kubur di Madinah, dan Nabi dengar dua orang penghuni kubur di dalam tu dia azab. Nabi dengar lah dengan telinga Nabi tu. Orang biasa tak boleh dengar. Kita kalau dengar memang jatuh pingsan mati punya. Itu Nabi sebut lah dalam hadis. Nabi ambil dua pelepah tamar, dua pelepah pokok buah kurma tu, lepas kurma tu, Nabi kepak dua, Nabi pacak di hujung kepala. Sahabat tanya, apa siapa Nabi buat macam ni? Nabi kata, mudah-mudahan dengan berzikirnya pokok kurma ni, selagi mana dia masih belum kering. Kalau dia kering tu dia mati dah lah, maka dia akan mengurangkan azab penghuni di dalam kubur. Sebab Nabi kata dua orang nak duduk dalam kubur ni, mereka kalau ikut dosa ni bukanlah kata buat dosa besar banyak, tapi Nabi kata boleh tahan lah. Boleh tahan lah, Nabi kata. Kalau nak kata minum arak tu dak lah, kalau nak kata berzina tu dak lah, kalau kata nak tikam 2 ekor tu dak lah. Tapi Nabi kata dosa penghuni kubur yang pertama ni adalah dia ni suka jadi batu api. Dia duk pergi kawan tu, dia cerita pasal pelaga kawan ni, kawan pergi kat kawan ni, ada jenis kaki pelaga ni. Pelaga orang dia tak boleh tengok orang duk elok apa semua, dia kira nak pelaga duk reka cerita ni, nak bagi orang ni jadi huru hara. Macam-macam lah provokasi kalau kita pada hari ni dalam WhatsApp, dalam apa, berkeli sekat, menyebabkan orang jadi berkeli. Dia buatlah apa saja agenda dia untuk bagi orang berkeli, maka hati dia tu rosak sebenarnya. Amalan batin dia tu, hati dia tu penuh dengan sifat mazmumah, menyebabkan orang berkeli. Yang kedua, Nabi kata adapun penghuni yang kedua ni, dia ini la yastatirul baul. Nabi kata apa? Kencing ni tak lurut bagi habis dan terkeluar lagi. Dia tak berdehem, dia tak tekan bagi habis. Tu juga antara faktor menyebabkan semayang kita ni tak boleh diterima. Macam kita orang lelaki, bila dia main umur-umur berumur ni, dia akan jadi baik tu bocor sikit lah. Itu penyakit kebiasaan orang lelaki. Lepas tu kalau kita tengok belakang-belakang ni, kita duk tengok lah, ramai yang kena penyakit prostat kan. Bila dia main berumur, selalunya akan kena lah. Cuma teruk dengan tak teruk ya. Ada orang tak kena, alhamdulillah lah. Ada orang kena. Bila dia kena ni, dan bila kita tengok dalam kaedah kencing dah, kencing ni hari pun ramai orang tak kaedah kencing. Dia kira perhabis-perhabis, dia kira mangkit terus. Kita bila dah berumur ni lah, ambil lah dalam 50 ke atas, banyak saluran-saluran dalam badan kita ni dia akan jadi longgar lah. Dia tak kemas, tak kejap lah macam zaman kita muda-muda dulu. Bila kencing tu, dia tak boleh kencing-kencing tu sudah terus, mangkit terus. Kena tekan, kena dehem betul-betul, kena lurut betul-betul, biar keluar habis. Biar keluar habis. Dan kena lurut cerita dia. Dan kencing ni pun kalau kita peringkat umur-umur lah, macam peringkat orang-orang yang berumur ni, tak ada apa 6 ke 7 minit tu dia tak boleh mangkit lagi daripada dalam bilik air. Dia kena duduk, ambil masa dulu, kena tekan bagi habis apa semua dulu tu, dia kena lurut dulu. Kalau dia ada masalah sebagai contoh kencing tak lawas, dia kena pandai-pandai lah, tutup dengan apa, dengan kapas ke apa, sumbat sat dengan apa, dengan tisu ke apa ke. Jangan terus-terus dia duduk mangkit lagu tu. Kita mangkit dalam keadaan air kencing duduk keluar, dia kena ke pelekat kita pakai, kena sebelah sepeda kita pakai. Tapi semayang dalam keadaan pakaian kita ada najis. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak terima? Sebab tu kalau kita tengok dalam RNR, kita duduk pergi mana-mana pun, hak tu pun satu masalah juga lah. Sebab kita berkongsi bilik air ni dengan macam-macam orang. Ada tengah tu tandas duduk kan, tandas duduk. Bila tandas duduk ni, orang kadang hak jenis pasien kencing diri ni penuh mercik mata kat tu. Kita duduk-duduk ni, duduk dengan kain kita, dengan kita tukar kain dengan seluar kita, dia akan terkena pada pakaian kita. Susah kalau sikit noh. Sebab tu kadang kita tengok juga noh, kadang-kadang saya duduk tengok, saya duduk pergi di surau masjid, di RNR apa semua kan. Saya tak tahulah siapa hak duk buat jamban tu. Mungkin dia pergi upah
orang bukan Islam ikut besar sangkaan saya macam tu lah. Sebab kalau kata orang Islam itu bab mangkuk jamban ni tuan-tuan, dia akan mempengaruhi juga apa kita punya faktor ayat sembahyang kita diterima ataupun tidak diterima. Dan selalu saya tengok mangkuk jamban yang digunakan pada hari ini parat dia sangat rendah. Bila kita kencing dalam tu, dia akan mercik kena ke kaki kita, kena ke paha kita bila kita duduk timbul. Kencing berdiri tu lagi fail lah tu, gagal terus lah cerita dah. Dia kencing berdiri, dia pancut lagu tu, kena seluar apa, tu juga seluar tu dia pakai pergi sembahyang. Ada yang pakai masuk dalam tempat surau apa semua dalam keadaan duk nitik kena laluan orang awam apa semua. Berapa ramai orang yang tak sah sembahyang kerana terpijak jadi orang yang tak berhati-hati macam tu. Sebab tu kalau kita mangkuk jamban ni yang eloknya kena buat bagi dalam. Sebab kalau kita tengok kalau kita nampak bawah cahaya ni tuan-tuan, air kencing kalau dia masuk dalam mangkuk jamban, dia akan menitik macam dia akan mercik macam manik-manik halus kalau kita boleh nampak kan, dia akan nampak lagu tu. Sebab tu pesan guru saya dulu ni, dia kata bila masuk dalam bilik air kita duk kongsi ramai-ramai dengan orang, bila kita masuk tu kita kena jurus cerok habis sampai belakang sampai tinggi apa semua. Kita tak tahu siapa ada masuk tu, kadang macam mana cara dia kencing kita tak tahu. Kita pula nak pakai baju tu, nak pakai sembahyang, nak pakai baju musafir, 3-4 hari kita duduk berjalan, kita nak pakai cara ringkas-ringkas ni pun tak ada pun nak kena cermat betul. Nak kena buka habis kain-kain baju pun takut meracik lah, takut apa saat lagi ni nak sembahyang. Orang kata renyah kata. Kita duk fikir ke renyah, tapi kita tak fikir apa azab duk tunggu kita apabila sembahyang kita tidak diterima oleh Allah Taala. Kita duk fikir renyah. Kalau kita duduk dalam kubur esok-esok ni kita duk kena tibai, kita duk kena sebat dengan malaikat, kita akan fikir aku kalau duduk ni berhati-hati sikit kalau dalam bab kencing ni tak kena katuk kedai macam ni. Kita akan fikir sila berhati-hatilah tuan-tuan. Tambah-tambah apabila mangkuk jamban kita nak duduk, jangan duduk terus, basuh dulu keliling tu. Basuh dulu keliling tu, dan kemudian yang kita masuk kita cerok dulu air keliling. Kalau bilik jamban dalam rumah kita ni kita tahu dah. Kita kenal dah. Dan sebab tu kalau kata guru saya masa saya duduk ngaji dulu ni, bila kita duduk dalam rumah pun dia bagi tahu, dia kata kita kalau nak kencing jangan masuk pakai dengan kain hak kita pakai sembahyang, kalau boleh tukar pakai kain basah. Itulah rumah kita lah, senang kita nak buat. Pakai kain tolak ke kain basah akan masuk. Dan sebab tu kalau kita mengaji dalam bab tasawuf nyeri pun, dia menekankan dalam bab kencing ni kita jangan kencing tempat yang kita ambil air mayang tu. Jangan campur aduk. Di rumah tamat kita ni ada tempat kita mandi, ada bilik air jamban, ada jamban satu, ada bilik air beda-beda kita mandi. Kata guru saya, saya ingat masa duduk mengaji cerita 5 cerita 6 dulu ni, dia sebut, dia kata kena asin. Dia kata tempat kencing berak ni kena tak asin. Berak kita tahu lah di jamban. Kencing pun dia kata kena di jamban. Jangan sambil duduk mandi sambil duduk kencing. Dia larang. Saya ingatlah masa saya duduk mengaji dulu ni, dia baik tegur budak-budak di sekolah tempat kami mandi. Dia kata kalau hampa mandi tang ni, dia kata hampa jangan duduk kencing tang ni. Nak kencing pergi masuk dalam jamban. Dia kata apa? Pasal apa kita takut bila kita ambil sembahyang terutamanya di dalam tempat yang kita duduk kencing juga, kita akan timpa penyakit was-was. Syaitan duk lunggu, dia kata tang tu. Kita dulu duk dengar, tak apa nak lengkap sangat, tapi bila dah mai mengaji boleh tanya balik betul. Kena asinkan. Kencing tengah orang, situ mandi, situ kencing. Situ juga ambil sembahyang. Tak apa nak kena lah. Bukanlah kata dosa ke apa jadi dosa besar apa ada, tapi daripada sudut adab orang panggil apa? Adab kesempurnaan untuk menghayati ayat sembahyang dan juga menjaga kebersihan kita tu kena sampai macam tu. Kalau boleh kena sampai macam tu. Jamban dengan dengan bilik air tu kan jauh mana? Jamban belah ni, bilik air belah ni, kadang jalan sikit saja pergi jamban hujung mana ke. Dia kena buat macam tu, asin. Lagi kita duk kencing di situ.
Sagi dia duk mercik kot daerah tu. Sagi bila kita ambil semayang pula, tapi dia mercik kena kot kita, kot kain kita, kot mana kan, tapi semayang. Ni kata nak kena berhati-hati tu. Nak kena berhati-hati. Sebab tu orang tua dulu ni, baru saya fikir balik. Orang tua dulu buat apa? Jamban dulu dah kena. Kan zaman tu edan lah zaman tu awal 90-an. Saya pergi rumah tu Wan dulu dah jamban. Jom mana? Bila nak masuk mai lah rumah pula tu, ada ayam tepayan pula untuk basuh kaki tu. Punya cermatnya orang tua dulu, kita tak faham dulu ni pasal. Duk ada dia buruh dah tepayan duk tepi tu, buruh apa nama tak ada ayam hujan untuk basuh kaki. Cermat. Bahkan kalau kita tengok di surau-surau dulu ni pun, sebelum naik atas tangga tu, zaman surau Balai Soha, zaman tangga tu kan, di hujung tangga tu mesti akan ada apa tu, ada tepayan yang duk cedok. Di pondok rumah tu saya dulu ni ada. Nak naik pondok Haji Majid tu dulu ni, apa nama pondok tu, ada satu tepayan. Budak-budak ke orang tua basuh kaki tu naik atas. Cermat, kebersihan. Pasal apa? Itu juga adalah faktor utama semayang kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bak kencing jangan ambil mudah. Kita takut nanti ni Allah Taala tak terima. Walaupun kita baca betul, walaupun kita main semayang 5 waktu, tambah-tambah hak kencing diri ni lagi fail juga. Ada hak jenis dia tak tahan. Selok kain melekat dia pancut kencing lagu tu lah. Ada tengah tu saya biasa tengok lah. Satu masjid yang saya tak pergi mengajak lah dia gitu kan. Kita singgah-singgah hari tu, tengok ada satu orang Pak Long, dia pergi kencing tempat orang ambil semayang. Dia pergi mengajak, tengok dia diri gaya tak nampak macam ambil semayang pun. Tapi dia dekat mengecereng, dia kata, saya tengok dia Pak Long ni tempat ambil semayang ni, tak boleh kencing ni. Dia kata payah sangat, dia kata ni nak pergi jamban jauh sangat. Orang duk ambil semayang, kenapa? Lepas tu dia kecil-kecil, dia tak ada muka rasa bersalah apa. Dia pakai kain dekat, pakai teluk belanga, pakai kepiak apa. Jemaah majlis. Dia fikir macam mana dia gemuk buat lagu tu. Dia tak ada percerok balik. Saya percerok balik. Kita percerok balik. Tak ada apa rumah basuh. Macam mana dia fikir? Mungkin dia tak tahu. Tu tengok betul lah. Depan mata saya. Ada gemuk buat lagu tu. Tempat orang ambil bayang, dia pergi kencing lah. Dia nak buat mudah lah. Bayang satu hari nanti. Oleh kerana disebabkan perbuatan dia menyebabkan ada semayang-mayang orang yang tak sah, dia kena teruk dosa tu. Kawan tu, orang ada pergi ambil mayang kot tu, dia bukan tahu ada orang kencing ke tak kencing kat situ. Dia ambil mayang macam biasa. Tapi mayang dia tu Allah Ta'ala tak terima, mungkin terpercik dengan ayat kencing orang lain. Siapa kencing tu, di situ dia Allah kena tanggung dosa orang tak sah semayang. Kena jaga-jaga lah tuan-tuan. Maka nak cerita di dalam bab permulaan semayang tu adalah taharah tu sendiri. Bab apa? Kebersihan. Sebab tu dalam fiqh ni, mula-mula hak yang diletakkan adalah bab apa? Bersuci tu dulu. Hak tu dulu yang diletak tu. Bukan dia cerita hak dia benda besar-besar, dia cerita bab hukum hudud ke, muamalat ke, ekonomi ke apa dah. Dia cerita bab bersuci tu dulu. Dengan bersuci itulah, hak itulah kunci utama pada amalan ini akan diterima oleh Allah SWT. Dan kemudiannya apabila malaikat akan tengoklah daripada pahala-pahala tu, kemudianlah baru akan ditampung kepada amalan wajib yang kekurangan. Dan begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala akan tengok juga kepada amalan-amalan wajib hak lain. Contohnya macam kita zakat. Zakat ni wajib untuk buat, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Zakat perniagaan kita, zakat peternakan kita, zakat pertanian kita, zakat apa nama simpanan kita. Zakat-zakat ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Mungkin kita terlambat bayar, mungkin bayar tu jumlah ada dalam keadaan kita ni pakai main agak-agak tak sempurna. Maka akan ditengok pula pada sedekah. Kalau kita rajin sedekah tu akan ditampungkan kepada pahala zakat kita yang kurang. Begitu juga pada haji kita. Kita buat haji ni pergi sekali, mungkin ada orang dia direzekikan berapa kali. Tapi pergi tu mungkin ada tujuan-tujuan yang bercampur-campur aduk lah. Ada yang pergi ikhlas,
Ada happy nak abang kata, nak abang kat orang kata dia pun boleh pergi haji tahun ni. Ada yang nak habaq macam-macam lah. Ada yang riak, ada yang nak menunjuk. Maka apabila ada kekurangan di dalam haji, kita yang pergi haji dengan niat ikhlas ni pun biarlah, bila pergi di sana pantang larang ni tak jaga, mulut kita cakap ikut dah. Komplain makanan hotel, tengok Pak Arab, kata kat Pak Arab, tengok negro, kata kat negro tu hangat lah, apalah, kadang-kadang macam-macam mulut kita ni lah. Bila kita tak berjalan, kita tak tahu lah. Bila duduk berjalan jauh baru tahu kenal orang kurang ni apa benda. Kemudian apabila kekurangan pahala haji kita ni, maka akan diambil kepada pahala umrah kita. Kerana umrah ni bersifat kepada sunat. Rajin buat umrah apa semua, buat banyak kali. Pergi sana tu duduk buat banyak kali ya, sebagai contoh. Bukan pergi duduk sana sampai 12 hari buat sekali saja. Pergi buat sampai 7-8 kali duduk buat umrah ni. Itulah yang akan menampung pahala haji kita. Pahala haji kita. Pahala umrah akan menampung pahala haji yang kurang. Kita masa kadang kita duk merasa dengan orang kan, masa duk pergi melontar haji tu, mungkin main Pakistan ke Arab ke, duk main sondoi kita, kita keluar mencarut kata macam-macam lah masa tu kan. Masa nak pergi melontar, keluar mulut kan, geram lah, kena siku siapa tak marah. Orang pergi dah pahala kan. Sambil duk milau, duk tawah apa semua, lalu pergi mak Arab, lalu mak Turki apa semua ni, segak lah, kurang pergi dah pahala apa kan. Dalam keadaan macam ni, maka dia ambil lah pada pahala umrah kita. Kalau kita zakat, dia ambil pada pahala sedekah kita, wakaf kita. Begitu juga pahala puasa kita. Puasa wajib kita pada bulan Ramadan. Kita boleh kata kan, daripada mula kita duduk lepas daripada sahur sampai dah buka puasa tu, pahala kita ni kita dapat sempurna. Tak. Ikut kalau kita rajin puasa sunat Isnin Khamis, puasa hari putih, hari yang ke-14, 15, 16, puasa pula dengan 10 hari Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah, pasal 9 Zulhijjah. 10 hari kita berpuasa. Untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ditampung pula pada pahala puasa kita, puasa Ramadan kita yang kurang. Pahala Ramadan kita ni pun kita tak boleh kata betul-betul ni. Kadang mata kita ni tengok benda ni, telinga kita dengar benda ni, mulut kita bercakap macam-macam. Tak jaga sabar-sabi, kemungkinan besar dah. Kalau saya sendiri pun saya rasa semua amalan saya kurang. Itu saya kata. Cuma para alim ulama sendiri pun tak berani nak kata amalan mereka ni sempurna. Ahli ibadat sendiri pun tak berani nak kata semua amalan mereka ni sempurna, tuan-tuan. Cuma bila kita tahu kata kita ni yakin amalan kita ni tak sempurna, tuan-tuan, kena rajin-rajin lah buat hak sunat ni. Hak tu je lah. Hak tu nak kena rajin, hak tu lah. Sembahyang ni tak boleh berpada dengan hak yang wajib saja. Sunat pun nak kena buat. Puasa pun kalau boleh, tak boleh harap hak Ramadan saja, kena buat juga hak sunat. Kita tak boleh dulu kata kita ni zakat KWSP buat keluar dah, zakat fitrah pun buat keluar dah, zakat negara buat keluar dah. Sedekah sendiri pun kena banyak dia buat. Pasal kita tak tahu satu hari nanti tang mana kita nak tempuh. Dalam duk buat ni pun, dalam duk buat hak banyak-banyak hak sunat ni pun, barangkali kalau nanti ni akan dinilai balik oleh Allah Ta'ala, tak cukup lagi nak tampung hak kurang amalan hak yang wajib kita. Kena pulun lah, serta dah. Semua orang kena pulun lah. Bila kita baca hadis baru kita tahu. Terang mana kita kadang-kadang kita duk rasa tak apalah, cukup dah. Hak yang wajib ni duk buat dah, amalan hak wajib bayang 5 waktu ni pun dah kedia apa semua dah. Tapi tak berasa nak buat hak sunat. Kalau kita masuk contohnya pada hari Jumaat, ada tengah orang dia terus duduk pergi dengar khutbah. Sedangkan yang disarankan kepada kita adalah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan Nabi pernah tegur seorang sahabat daripada atas mimbar, kenapa mai duduk terus, awak tak bolehkan nak sembahyang sampai 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Tengah orang dia tak faham konsep ni. Dia kira sampai awal duduk terus. Habis sembahyang Jumaat pun belah balik terus. Tapi satu hari nanti kita akan merasakan kekurangan.
Kita akan rasa kurang. Kalau Jumaat kita tu kita pergi lewat dengan khutbah pun lambat, khutbah yang kedua kurang, kita punya pahala Jumaat kita lebih duduk sembang-sembang pula dengan orang, duk tanya abang pula dengan kawan masa tu. Habis-habis sembahyang tak ada rasa nak buat amalan sunat yang lain, habis. Sebab tu kata guru saya tu, ada satu amalan tuan-tuan yang mana amalan ini dia boleh menampung semua amalan-amalan kita yang kurang. Saya ingat ketika mana saya mula-mula sampai di sana dulu, di Syria dulu, ustaz dia bersyarah lah mengenai satu amalan yang apabila dibuat amalan ni dia akan menampung semua amalan yang kurang, iaitu apa dia? Selawat kepada Nabi SAW. Lagi banyak kita selawat kepada Nabi, dia akan tampung semua kekurangan amalan kita. Dia akan tampung. Dan kata Syekh Abdul Ghani Al-Nabusi, salah satu orang ulama Syria yang meninggal pada tahun 50-an, dia pernah mengarang, antaranya satu kitab dia adalah Fadilat Selawat kepada Nabi adalah boleh menampung semua kekurangan amalan fardu yang kita buat. Pasal apa? Dia kata satu orang apabila ditimbang kurang amalan baik dia tu, dia nak masuk dalam api neraka, tetapi oleh kerana dia ni rajin berselawat kepada Nabi SAW pada setiap hari, Nabi mai bagi satu syafaat. Nabi amalan timbangan dia ni hak belah baik ni kurang lah, congek banyak dah, hak belah tak elok dah. Dia duduk ketang, dia kata mampu heboh, dia kata pakai terjun, dia kata lah pergi neraka. Mai lah satu orang lelaki, ni Syekh Abdul Ghani Nabusi sebut, ada dalam hadis, satu orang lelaki ni muka dia segak bercahaya, dia mai letak satu gulung atas kecil, dia letak di belah amalan yang baik ni. Amalan kita yang baik ni congek lah, congek naik atas ringan. Banyak amalan hak jahat ni, hak jahat ni lebih berat ni. Lelaki ni pun dia mai letak satu gulung atas kecil lah, terus amalan hak baik ni dia jadi berat terus dengan kertas yang kecil tu. Maka orang hak yang amalan dia tengok, dia kata aku ni siap baik lelaki ni main tudung saja. Maka dia tanyalah kepada kawan tu, dia kata, wahai orang yang budiman, siapakah Tuhan yang menolong aku pada saat ni? Maka orang lelaki ni jawab, dia kata, aku adalah orang yang rajin duk selawat dulu masa aku hidup di dunia. Nabi bagi syafaat ni atas gulung kecil dah. Atas apa? Atas kati lah, timbang kati mizan. Amalan baik kita ni dah ringan dah ni, congek dah berat dah ni. Nabi bubuh batu tu berat terus. Daripada hal nak masuk api neraka tu, tak ada masuk. Itu kata syafaat Nabi. Sebab tu kata guru saya, rajin berselawat kepada Nabi dapat menampung semua kekurangan amalan kita. Ini nak kena rajin juga lah. Satu lagi benda nak kena rajin lah. Kalau tak rajin nak buat amalan-amalan sunat ni, nak kena rajin juga tentang selawat tu. Tak ada pun 100 kali pun takkan tak boleh buat, boleh buat lah 100 kali. Kalau kita ambil selepas daripada subuh 20 kali, lepas zuhur 20 kali, lepas asar 20 kali, lepas maghrib 20 kali, lepas isyak 20 kali, 100 kali lah. Sambil kita duk bawa kereta tu kan, kata guru saya, dia bagi satu saja tip, duduk dalam kereta jangan buka radio dia dah. Buka radio habis. Duduk dalam kereta ni jangan buka radio. Buka radio memang tak rajin kerja. Duduk dalam kereta masa tu lah peluang untuk kita nak berselawat. Duduk di rumah, kadang anak cucu main balik, kawan duduk main menyembang, balik nak sembang, kita bawa kereta sorang-sorang, masa tu kita ambil peluang selawat. Sejam dalam perjalanan kita pergi ke sana ke sini, dah 300-400 selawat kita boleh buat. Itu di antara amalan yang kita kena buat. Sambil kita duduk tunggu lampu nak menyala daripada merah nak pergi ke hijau, kita ambil peluang untuk selawat. Seorang-seorang kita dah bawa anak, kalau duduk orang, duduk main dengan anak beranak, dengan cucu, dengan kawan, semua tak ada kerja, nak selawat. Bawa kita seorang-seorang pun senang kita nak selawat. Baik, pengajaran hadis dia kata yang pertama, amalan-amalan sunat dapat menutup kekurangan amalan-amalan wajib, sama ada amalan tersebut fardu ain ataupun fardu kifayah. Rajin kita buat amalan sunat, adalah
habuan nak tampur kekurangan amalan wajib ni. Tapi kalau bab sunat ni pun kita menyebelan, duk malas, tambah hak yang wajib kita ni pun kurang banyak, sakit kita lah. Sampai waktu nanti kita akan menyesal, kita akan tepuk diri, kita akan salahkan diri sendiri. Selama kita hidup di dunia ni, peluang masih ada, kita kena buatlah serajin yang mampu kita. Dan kalau boleh kita kena letaklah di dalam target dalam hidup kita, paling kurang sunat qabliyah dan ba'diyah ni kita tak boleh tinggal. Tambah-tambah bila ada main bomok kan. Paling kurang bila kita mengkit awal, sebagai contoh lagi setengah jam nak masuk subuh. Dah subuh masuk awal 5.30 kita bangkit sebagai contoh. Ada lagi tempoh 15 ke 20 minit sebelum masuk subuh, buat pilah semayang sunat tahajud 2 rakaat. Tak ada kalau tak boleh buat 6 rakaat ke, buat semayang sunat taubat ke, dan buatlah witir 3 rakaat tu sebelum pada subuh. Dan 15 minit sebelum masuk waktu subuh pun dah lagi nak buat benda tu. Dan juga jangan tinggal subuh. Subuh kita ni pun jangan tinggal daripada semayang sunat dia tu pun. Dan kata ulama, kalau kita duk biasa semayang sunat subuh qabliyah ni, kita tertinggal. Pi tu nak darah tu pi terus semayang di surau lah, semayang berjemaah. Kita tertinggal buat hak yang qabliyah. Jadi kita boleh buat selepas daripada semayang subuh tu sendiri. Qadha balik. Kalau dah menjadi kebiasaan kita tak tinggal. Tapi kalau setengah orang dia duk buat balik tak semayang yang qabliyah, tapi saja je dia tinggal tu, dia nak ambil, dia nak buat selepas semayang subuh, tak kena lah hak tu. Selagi mana waktu subuh masih belum berakhir, kita masih lagi boleh tunai. Kalau kita terlepas, kita mengkit tu orang bang, cukup waktu bila kita nak ambil semayang, pakai keblekat, nak tanda terus pergi masjid, angkat takbir dengan tu imam, tak dan nak semayang sunat subuh qabliyah tu. Selepas pada semayang subuh tu, masih lagi ada ruang untuk kita buat semayang sampai sebelum waktu syuruk. Dah habis syuruk tak boleh dah nak semayang lah. Tu kalau cara nak ambil jugalah sunat. Orang kata lepas semayang subuh tak boleh semayang sunat. Lepas habis waktu subuh. Tapi selama mana masih ada lagi waktu subuh tu, sebelum daripada masuk syuruk, boleh lah buat. Cuma dia tidak ada lah lepas semayang subuh tu orang buat semayang sunat ba'diyah, tak ada lah lepas subuh. Tapi kalau kita nak qadha balik lah, kita kata kita nak qadha, kita tak buat hak yang qabliyah tu, kita nak ambil juga, nak buat juga selepas daripada subuh tu, boleh. Kalau dah memang menjadi kebiasaan kita, tak pernah tinggal semayang sunat qabliyah subuh tu, tapi hari tu kena tinggal. Lepas semayang subuh kita boleh buat lah semayang. Cuma tu balik buat di rumah lah. Kalau kita lepas semayang di sini kita buat, tak kira orang duk pelik dia ni duk semayang apa ni, mana ada semayang sunat lepas subuh, tu kita buat lah di rumah dengan orang kita. Selagi mana ada waktu subuh lagi. Kalau subuh contoh lah habis 7 minit, 7-8 minit je tak boleh buat dah semayang sunat subuh tu. Jadi hak tu untuk orang yang memang melazimi semayang qabliyah subuh. Baik, yang kedua, orang yang sentiasa menjaga amalan semayangnya dengan sempurna dan khusyuk akan beroleh keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Kerana amalan yang mula-mula dihitung ke atas seorang Islam di akhirat ialah semayang fardu je. Sebab tu bila kita dengar hadis ni, kita gerun sebenarnya. Pasal apa? Kita tak tahu adakah selama kita duk menunaikan semayang ni, macam mana sebenarnya rupa semayang ni di sisi Allah Ta'ala. Adakah dia terima, ataupun sampai satu hari nanti bila pahala ni kita nampak, kita sendiri pun jadi tak terah duduk tengok, ish, teruk sungguh pahala aku duk buat ni, sampai tak layak nak dikatakan sebagai pahala. Dia akan jadi lagu tu lah, pahala apa lagu ni. Kita ni pun akan jadi takut masa tu, akan jadi tak seronok. Kalau kita kata kalau aku tahu lah ada amalan sunat dulu aku rajin duk buat, boleh lah ataupun tampung juga pahala ni bagi jadi cantik sikit. Bagi jadi cantik dah sikit.
Macam ibarat contohnya orang accident dah, dia berlubang, dia punya pipi dia ni, ambil lah isi paha main tampung bagi nampak elok lah sikit. Tapi kalau kata paha ataupun tak ada isi nak pergi cari tang mana, nak pergi korek tang mana pula isi nak bubuh. Saya ada satu orang mak makan bubuh dia accident. Dia accident tu, dia punya pipi dia ni berlubang. Jadi tak kurang molek lah orang kata kan. Jadi doktor ni ambil isi paha main tampung, tak nampak perasan sangat. Kalau orang hak tahu pun tak perasan sangat. Kalau tak abang kata buat ni isi paha main tampung di sini ni. Macam tu lah amalan kita. Kalau tak ada sampai isi daripada hak sunat ni nak pergi tampung langsung, lompong kita. Pahala yang wajib tu lompong. Jadi inilah daripada apa yang saya dapat kongsi pada malam ni. InsyaAllah lepas pada ni sama-sama lah kita kaji untuk buat yang sunat. Tujuan dia adalah apa? Untuk selamatkan diri kita sendiri juga. Nak selamat diri kita lah. Orang lain bukan boleh selamat, anak-anak pun tak boleh selamat. Kita nak main abang kat anak kita, mai bagi sikit pahala orang kat kau ni. Ingat duit ke? Kalau duit tak apa lah, boleh duk kelui minta lah tu di dunia kan. Tapi dia akhirat dia kata minta maaf lah pak, cik ni hari pun tak banyak ni. Dia kata jenuh juga ni, nak cangkui tang mana ni. Kita kena fikir diri kita sendiri ya. Tak boleh minta hak mak pak kan. Kita boleh minta kat anak ke, duk kelui kawan bagi sikit pahala ke apa, tak boleh. Semua mai kita sendiri kena usaha untuk diri kita. Allah Ta'ala alam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta qulubal anbiya was-salihin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'alna minal ladzina mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ta'wil wa faqihna fi din wa hdina siratal mustaqim waj'alna min 'ibadika syakirin. Wa sallallahu